Hai, hari ni aku nak review ni. Order hari tu order tempat untuk simpan jam. Okey. Saja je beli kan. Nak tengok okey tak okey tempat simpan jam ni. Tapi yang ni untuk jam yang single saja, okey. Maksudnya dia ada yang jenis 3, yang 4, tapi yang macam tu leceh lah nak bawa kan. Macam yang ni memang okey sebab besar dia besar tapak tangan je. Yang ni memang sesuai kalau nak simpan smartwatch. Okey, lagi-lagi kalau hujan ke apa ke kan, ataupun nak simpan dalam beg takut calar apa semua, boleh gunakan dia punya ni lah. Jadi kita try lah beli nak tengok okey tak okey kualiti dia kan. So mari kita tengok bersama-sama. Okey, yang ni kita beli, so kat belakang ni boleh gantung lah untuk cangkuk. Tapi masa beli, cangkuk ni tak bagi sekali tau. Dia bagi ni je, benda ni je yang hitam ni. Tempat nak gantung je. Tapi cangkuk tak beli, so kena beli sendiri. Lepas tu dia punya ni adalah zip zip macam ni untuk buka, untuk masukkan jam nanti. So kat dalam dia adalah macam ni. Dia punya texture macam ni lah, texture berbulu macam ni kan. Dan dia punya tempat simpan ni memang keras. Okay, kau boleh dengar memang keras. So maksudnya kalau jatuh ke apa ke, sakit jugalah jam tu. Tapi kurang-kurangnya tidaklah sampai tahap orang kata mencalarkan ke apa semua kan, sebab dia tebal juga, okey lah. Okay, jadi kita nak test lah untuk simpan kita punya ni. Okay, kita try masukkan. Okay, jam smartwatch smartwatch dan kita tutup. So ngam elok. Memang rasa berat sikit tapi okey. So kalau siapa yang nak beli memang boleh beli. Memang boleh guna lah. Sesuai lah nak gantung kat pinggang apa kan. Tapi takut putus lah dia ni. Memang agak nipis sikit tapi tak apalah. Pandai korang lah kat dalam beg ke apa ke.